Pernah tak rasa pelik bila ada orang senyum dengan you, tapi dalam hati you rasa lain macam? Tak semua senyuman tu ikhlas. Kadang-kadang ada yang hasad dengki. Realitinya bukan semua orang suka tengok kita gembira. Ada yang senyum depan kita, tapi dalam hatinya sakit tengok kita bahagia. Ada yang pura-pura support, tapi sebenarnya nak kita jatuh. Aku pernah share kejayaan kecil dengan seorang yang aku anggap kawan. Dia senyum, ucap tahniah, tapi aku rasa pelik. Tak lama lepas tu, aku dengar dia mengata aku kat belakang. Kata aku belagak, rezeki aku nasib je. Masa tu aku sedar, bukan semua orang yang senyum depan kita ni ikhlas. Sebab tu, hati-hati dengan siapa you kongsi cerita hidup you. Tak semua orang ikhlas, dan tak semua orang nak tengok you bahagia. Teruskan perjalanan you, buktikan dengan kejayaan, bukan dengan kata-kata. Orang yang benar-benar sokong akan tetap ada. Yang pura-pura lama-lama akan hilang diri.